Seronok melihat keluarga kecil Sheila Rusli dan Tok Sidan ini. Kemesraan terjalin di antara anak menantu dan mentua masak bersama-sama, berganding bahu dalam meraihkan hari lahir anak kedua pasangan ini, Lutf Mikael, pada 20 April yang lepas. Menariknya, keluarga ini gemar memasak sendiri pelbagai menu istimewa dalam majlis keluarga. Terbaru, dalam majlis sambutan hari lahir anak bongsu mereka baru-baru ini, Elisha Sanda yang juga selaku menantu pertama telah masak sup tulang thai dan sayur tauge ikan masin. Sheila pula masak ayam koriander, daun selasih dan kerabu suun. Manakala Beatrice selaku menantu bongsu goreng telur dadar. Nampak sedap-sedap belaka menu yang dimasak. Masakan simple namun puas hati bila masak dengan air tangan sendiri untuk raikan keluarga tersayang. Rasa doakan semoga ikatan yang terbina di antara anak menantu dan mentua ini menerusi masakan bertambah erat dan berkekalan selamanya serta menjadi inspirasi buat keluarga yang lain juga.